Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam perkembangan terbaru berkaitan bantuan kerajaan tahun 2026, terdapat satu berita yang boleh dianggap sebagai perkembangan positif untuk sebahagian penerima sumbangan asas rahmah atau SARA. Sejak kebelakangan ini, ramai yang bertanya sama ada akan ada bayaran SARA khas sempena Aidilfitri. Untuk penjelasan awal, setakat ini tidak ada bayaran khas SARA sempena Aidilfitri kerana bantuan SARA bagi bulan Mac sebenarnya telah pun disalurkan pada awal bulan tersebut. Namun begitu, terdapat satu perkara penting yang perlu diketahui oleh penerima bantuan ini. Melalui proses semakan berkala yang dijalankan oleh kerajaan, sebahagian penerima SARA berkemungkinan akan menerima peningkatan kadar bantuan bulanan sekiranya mereka didapati layak berada dalam kategori yang lebih tinggi. Semakan berkala ini melibatkan kerjasama beberapa agensi kerajaan seperti Kementerian Kewangan, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Jabatan Kebajikan Masyarakat serta Pangkalan Data Ekasih. Tujuan utama semakan ini adalah untuk memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada golongan yang paling memerlukan. Sekiranya hasil semakan mendapati seseorang penerima sebenarnya layak berada dalam kategori miskin atau miskin tegar, kadar bantuan SARA mereka boleh dinaikkan mengikut kategori tersebut. Sebagai contoh, bagi kategori isi rumah, kadar bantuan boleh meningkat daripada RM100 sebulan kepada RM200 sebulan sekiranya disahkan berada dalam kategori miskin tegar. Bagi warga mas tanpa pasangan pula, bantuan boleh meningkat daripada RM50 kepada RM150 sebulan. Manakala bagi kategori bujang, kadar bantuan boleh meningkat daripada RM50 kepada RM100 sebulan. Struktur kadar ini selari dengan pelaksanaan SARA 2026 yang memberi bantuan bulanan lebih tinggi kepada penerima yang tersenarai dalam pangkalan data ekasih, khususnya bagi kategori miskin dan miskin tegar. Perlu difahami bahawa peningkatan kadar bantuan ini tidak melibatkan semua penerima secara automatik. Ia hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar layak selepas semakan data dijalankan oleh pihak kerajaan. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang merasakan diri layak tetapi masih belum tersenarai dalam sistem e-Kasih, pendaftaran masih boleh dilakukan secara sukarela. Caranya adalah dengan mengunjungi pejabat daerah atau pejabat pembangunan yang berdekatan bagi mengisi maklumat berkaitan keadaan ekonomi isi rumah. Langkah ini penting kerana data e-Kasih digunakan sebagai salah satu rujukan utama kerajaan dalam menentukan kelayakan bantuan bersasar seperti SARA. Selain itu, terdapat juga kemungkinan sebahagian penerima yang baru dinaik taraf kategori akan menerima bayaran tunggakan sekiranya keputusan kelulusan dibuat selepas beberapa bulan bantuan berjalan. Apa yang pasti, semakan berkala ini bertujuan memastikan bantuan sampai kepada golongan yang benar-benar memerlukan di samping mengisi kekosongan apabila sebahagian penerima sebelum ini didapati tidak lagi layak.